Hari itu sekali kita ngajar di Kemamang dengan Kuatang. Petang pasal Kemamang, malang ke Kuatang kuliah maghrib. Jadi kita minta tidur di Cerating, tengah-tengah Jadi saing ni hak kau tidak kabur. Yewi hotel hak dalam bukit duduk hak ngosek. Dok. Neh. Kau dah Cerating tu 10 hotel tu. Yewi hak ngosek. Kita masuk dalam bilik. Saya tengok dah macam hari tu tengok negro dengan benda orang putih ada. Melayu tak ada. Cina tak ada serangan. Biasa Cina ramai. Tak ada. Kita duduk atas katil kejap pas ngajar nak panggarik nak mandi. Lak itu tutup api. Kita bangun lak buka pula. Main benda bolak gini. Kau cermin depan utang. Dak dengar benda geyang. Sudah kerja dah lah. Dia kita dulu tekak bawah kita seorang duduk, atas 2 lampu nyala, tak tahu ada orang duduk. Ada dalam 7-8 kali. Wak gelap. Wak cerah. Wak gelap. Sudah kerja. Tengah orang bang mandi. Tengah mandi, dia mana ada kain sahang. Hotel. Tengah sabung ni. Sabung. Siapa sabung muka, pak itu tutup api. Sudah kerja tutup api. Nak buka air raba gitu. Dah baru masuk. Padahal lek ni pahit dia tak. Kita kira raba lek ni. Dah sabung atas muka, mai tutup api gitu. Patih mata-mata. Tak, buka boleh jumpa pahit, lek ni pahit. Habis gelak nyala api. Lah kabur kawan kita dia tu. Dah ingat nak kabur dia ngosiak sikit sini. Bahasamu. Dia kata sini Cina tak duduk hotel ni, hak lain okey. Sini dua hotel tak duduk. Ngosek kuat. Bayar orang nanti tutup api, duduk congok kat meja hotel. Kita pergi dalam bilik air, dia main robot pintu robot. Dia temu tak khabar awal-awal. Dia kata Cina memang tak berani tu. Takut. Malah tu tak tidur tu. Pacerah apa dia negara tu. Buka semua api gerobak, bawah katil, ke. Dah takut mari, boleh. Tak. Go. Bukalah ke api, dah tidur main Angry Bird.